Begitulah nak. Beginilah cara pembulaan. Tak kisah, kita orang kalau kata buka muncik pun kita orang boleh buat. Mari kita buat, Neng. Kita ni apa saja. Semua jadi. Kesian dia. Cuba. Oh ya, lagu ni. Sudah. Aduh, apa lagu pun tak boleh lah diorang ni. Pantau. Kau buka aja apa muncik kita orang boleh buat. Ini klasikal. Lagu sedih pun boleh digembirakan. Yalah. Kau boleh? Kau ada? Cuba tanya dengan orang lain. Ada kau? Ada kau? Okey, ni. Saya baca SMS lagi tentang kisah rumah terbuka ni. Lin daripada Melaka kata. Lin kata apa nak? Bukan nak aibkan rumah terbuka ni, tapi sedih dengan juadah yang disediakan. Ada rumah yang satu hidangan aja. Ada rumah pula hidangan tak cukup. Okeylah tu Lin. Maknanya kalau hidangan tak cukup, ramai orang telah datang rumah dia meraihkan. Dia ada agar-agar tu je. Tak mungkin kau datang belum sampai masa kok. Dia baru masak satu resepi kau dah sampai. Iyakah? Mungkin orang rumah dalam pantang. Okey juga ya. Kau pun kena fikir juga dengan kau mengumpat. Ada benda tak kena tu. Ni bagus ni. SMS daripada Syarul Shah Alam ni. Kita kena fikir-fikirkan dan renung-renungkan. Minta Mak Neng beri nasihat adab-adab menjamu selera di rumah terbuka Mak Neng ya. Nanti. Tak, bukan apa katanya semalam saya ke rumah terbuka seorang VIP ni. Ini rumah orang kaya. Ada tetamu tu angkut makanan macam seminggu tak makan. Akhirnya tak habis sate, kambing golek, nasi, kuih membazir. Walaupun makan free tapi bukan bermakna kita boleh membazir. Kesian tuan rumah. Betul tak Mak Neng? Betul. Sebab bila dia buat buffet kan Neng, dia kira macam selera tu. Janganlah kau punya selera pun macam buffet juga. Kan. Anda dulu boleh diulang-ulang kan. Pelan-pelan lah. Takkanlah kau nak bangun pun kau malas. Lagipun jagalah ini rumah VIP kan. VIP. Ya, kita kena jaga adat. Jaga adat lah. Sopan santun makan lagi satu elakkan daripada pembaziran nak. Lainlah kalau kau ambil yang banyak lauk itu kemudian ada plastik tepi. Habis kau tak. Itu rahsia Mak Neng tu jangan beritahu. Macam kau biasa buat kalau Neng, tapi aku tak salah kau. Tidak. Sebab apa kau tak membazir? Kau bawa balik kemudian kau buka gerai depan rumah kau. Dia lagi satu. Pandai kau menuduh. Lagi satu kalau pergi rumah terbuka, kita makan, kita tengok mana juadah yang kita tak rasa lagi di rumah-rumah terbuka lain. Macam kambing golek dengan sate. Tadi rumah tadi kita sudah makan sate, jadi kita tinggalkan sate, kita makan kambing golek. Perancangan untuk makanan lah. Perancangan kena ada. Masalahnya kambing golek ni datang dari rumah yang tadi. Aduh, tak apa. Sampai bila pun tak selesai. Sudahlah. Jaga saja pemakanan. When I come around, Green Day, Sinar Pagi. Follow.